Hari ni tuan-tuan, ajar diri kita, ajar keluarga kita, ajar anak-anak kita berkenaan tentang syariat. Ajar tuan-tuan. Jangan bermudah-mudah dengan syariat yang telah Allah berikan kepada kita. Ajar daripada kecil tuan-tuan. Ajar daripada kecil. Antara benda penting lah untuk anak-anak ni jaga aurat. Jaga aurat. Hari ni tuan-tuan dah dinormalisasikan pakai tudung pendek, minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang tidak berstokin, kadang-kadang tidak pakai handsok tangan. Itu semua aurat tu tuan-tuan. Faham? Mungkin benda itu tak ditekankan, tapi kita sebagai orang yang tahu, tolong jaga. Ya, belajar tuan-tuan. Latih diri kita. Sampai bila kita nak bermudah-mudah dalam menjaga aurat ini? Sampai bila tuan-tuan? Wanita yang menjaga aurat ini adalah sangat cantik. Wanita yang menyempurnakan aurat ini sangat cantik. Orang yang menjaga auratnya, orang yang menyempurnakan auratnya, mereka yang menjaga betul-betul tuan-tuan pakaian mereka, dia adalah orang yang sangat cantik. Bukan sekadar di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah berikan kepada kita rasa manis benda tu. Rasa seronok. Dia kena ada rasa benda tu. Orang perempuan ni tahu, saya tahu dia suka nampak cantik. Moga Allah jadikan mata kalian cantik melihat pakaian-pakaian yang telah digariskan oleh Islam.